Biasa je. Apa tujuan kamu semua ke sini? Kami datang nak terjun dalam kolam ni. Hidup pun tak berguna. Seringkali menjadi mangsa pada pemangsa yang kejam. Hutan ni pun dah tak selamat buat kami. Rugi. Kenapa rugi? Rugilah kalau kamu semua persia-siakan hidup dengan terjun ke dalam kolam ini. Betul! Rugi tak dapat nikmati dunia ya! Jadi, apa patut kami buat? Patutnya kaum Arnab jangan lekas berputus asa. Hadapilah segala masalah dan ancaman dengan tabah dan berani. Tapi... Betul tu. Aku setuju dengan ketua katak. Arnab, kamu tengok katak. Kehidupan mereka lebih bahaya dari kaum kamu. Ada pelbagai masalah, tapi tak pernah menyerah kalah. Mereka tetap bergembira menikmati kehidupan. Biasa-biasa je. Kalau nak dikatakan ancaman, mereka lagi teruk diancam. Tengoklah saiz mereka yang kecil. Walau tak diancam, terpijak binatang hutan pun boleh mati. Betul? Betul! Betul cakap kancil tu! Lagipun, inilah kitaran hidup kita. Ada mangsa, ada pemangsa. Lari ke mana pun, kalau kita mangsa, tetap akan jadi mangsa. Terima kasih, katak. Kak Jin, kerana telah menyelamatkan kami dari terjun kolam. Betul tu! Kami sudah insaf. Kami janji tidak akan ulangi lagi perkara ni. Kami tak akan mudah putus asa lepas ni. Baguslah, Arnab semua dah sedar. Jadi, nikmati hidup di hutan ni dengan penuh kegembiraan. Akhirnya, kaum Arnab sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Wah! Jadi, begitulah ceritanya. Kaum Arnab pun hidup gembira, bersatu padu untuk menjaga keselamatan diri mereka. Maknanya, Arnab dah tak takut dan pandai jaga dirilah. Betul? Oh, patutlah Arnab tadi nampak Ara terus lari. Dia tahu bahaya. Dah pandai nak hidup. Aki, apa maksud peribahasa sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan? Maksudnya, jika tersalah dalam melakukan sesuatu perkara, eloknya segera kembali kepada jalan yang benar. Ataupun betulkan apa yang dilakukan. Oh, apa pengajaran cerita ni, Aki? Cerita ini mengajar kita jangan lekas berputus asa dan menyerah kalah. Sebab setiap